Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, kita ni masih lagi berada di dalam bulan Syawal menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama keluarga. Pada kali ini ingin mengongsikan terutamanya kepada kaum muslimat beberapa panduan mengenai memilih pakaian menyambut Hari Raya Aidilfitri. Para muslimat yang dirahmati Allah, ada beberapa aspek dalam memilih pakaian yang perlu kita ni beri perhatian. Yang pertama, fashion pakaian. Fashion pakaian pada hari raya ni macam-macam kita ni dapati ya. Tapi adakah pakaian yang didapati itu menepati tuntutan syariat Islam? Oleh itu, menjadi keutamaan kita ni memastikan pakaian yang kita ni pakai ataupun yang kita ni pilih untuk hari raya ni adalah menutup aurat, kerana menutup aurat bagi kaum wanita adalah satu kewajipan. Oleh itu, saudari-saudariku, pilihlah pakaian yang menutup aurat. Pilihlah pakaian yang tidak menjolok mata, pilihlah pakaian yang tidak menampakkan warna kulit kita ni, dan pakailah pakaian yang longgar dan selesa. Yang kedua, jenis pakaian. Saudari-saudariku, pilihlah pakaian yang tidak menyerupai kaum lelaki dan tidak menyerupai sesuatu kaum. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai atau meniru sesuatu kaum, maka dia tergolong daripada kaum tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Dan yang ketiga adalah penggunaan perhiasan yang berlebihan. Elakkan menggunakan perhiasan yang berlebihan kerana ia boleh membawa kepada pembaziran. Dan termasuk dalam perkara ini iaitu pemilihan warna dan juga fashion pakaian yang boleh menarik perhatian orang ramai. Dan elakkan juga memakai pakaian yang boleh mengundang kepada fitnah dan jua bahaya kepada diri sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dan pakaian yang berupa takwa adalah pakaian yang paling baik untuk kita ni pakai. Dan akhir kalam, pensyariatan berpakaian bukanlah semata-mata untuk kecantikan dan bergaya sahaja, tetapi pensyariatan berpakaian adalah semata-mata kita ni menutup aurat. Sehingga jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.